Semua kita bertemu lagi dalam reaction drama bersiri Dia Imamku episod ke-27. So jom kita tonton. Takkanlah Mama nak jodohkan Maira dengan Rafiq pula. Kebetulan je kot. Macam nama isteri Amir, Umairah. Sama macam nama adik aku. Kenapa, Kak? Boleh akak tahu siapa Rafiq? Rafiq mana? Okey, ni dari kejadian semalam yang mana Umairah dia macam tak tahu acah ke macam serius ke minta cerai daripada Budin. Mungkin Humairah dah tak tahan sebab macam dia dalam hidup Budin tu macam jadi tunggul je, macam tak ada function dia sebagai seorang isteri. Dia cakap apa pun macam Budin tak ada perasaan kat dia. Itulah ini pada pandangan Humairah lah sepanjang dia jadi isteri. Lepas tu dia cubalah, saya rasa dia cuba tarik perhatian macam dia pergi makan dengan Rafiq semua. Tapi Budin barulah dia mula tersentak bila Humairah buat perkara-perkara macam tu. Terutama sekali makan dengan Rafiq tu, sampai dia nak ajak dia nak bercakap dengan Rafiq. Tapi Humairah tak bagi. Humairah hina dia pula. Macam jadi kejadian macam sebelum kahwin pula. Jadi Budin pun dia ceritalah dekat kakak ipar dia, Lily. Jadi Lily perasan sesuatu je. Sebab dua-dua Humairah dengan Lily tak tahu yang mana Budin ni kahwin Lily tak tahu Budin kahwin dengan adik dia. Humairah tak tahu. Kakak ipar tu ialah kakak dia. Jadi dia tiba-tiba dunia diorang ni kecil sangat, macam pergi mana-mana tu kahwin dengan saudara sendiri, gitulah. Jadi kita tengok sama ada Lily akan kembali ke kepangkuan keluarga dia selepas sekian lama. Jumpa lagi.